Bila kerajaan tak minta. Okay, let's go. Pada tahun 2025, beberapa negara seperti Jepang dan Malaysia mengalami krisis beras yang signifikan. Di Jepang, harga beras melonjak hingga 82% dalam setahun dari Y2 Caprica, sekitar 243. Menjadi Y3 nak mapubapan club, sekitar 293 akibat gelombang panas ekstrem yang merusak produksi dan distribusi. Sementara itu, Malaysia menghadapi kelangkaan beras lokal yang memicu kepanikan masyarakat dan lonjakan harga. Sebaliknya, Indonesia berhasil mencapai surplus produksi beras pada periode yang sama. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa produksi beras nasional mencapai 8 juta ton hingga Maret 2020 dan diperkirakan mencapai 13-14 juta ton hingga April, menghasilkan surplus sekitar 4 juta ton. Selain itu, pemerintah menargetkan penyerapan 3 juta ton gabah setara beras melalui Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani. Malam, saya pergi ke Giant Hypermarket Starbucks. Saya cek, dia kata memang tak ada beras tempatan ni, tak ada. Saya tanya berapa lama dah, dia kata sudah hampir setahun tak ada. Lepas tu yang menteri jawab, ada tapi masa jualan rahmah. Apakah hanya jualan rahmah saja? Apakah semua rakyat mesti pergi ke jualan rahmah? Jualan rahmah hanya dilakukan pada hari Minggu saja. Hari-hari lain 300 kampek dalam satu supermarket. Hari-hari lain ni macam mana? Assalamualaikum semua. Hari ni jom kita cerita pasal beras tempatan yang masih hilang dekat pasaran. Baru-baru ni kecoh bahawa beras tempatan masih lagi tidak dijumpai dekat pasaran. Kalau korang perasan, sebenarnya ni bukanlah kali pertama saya bercakap pasal beras. Saya dah hasilkan beberapa video sebelum ni. Dan keadaan dekat atas ni sebenarnya membuktikan apa yang saya cakap tu memang 100% tepat. Sebenarnya guys, untuk kita faham kenapa beras tempatan hilang dekat pasaran, it's not a rocket science. Dia adalah kerana harga kawalan RM26 itu masih dikekalkan. Kerana pada harga kawalan RM26 beras tempatan ni, jurang antara beras tempatan dan juga beras import ni dia sangat besar. Korang ingat tak satu ketika dulu bahawa apabila kerajaan nak memperkenalkan beras madani iaitu pada RM30, ada pula pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahawa tindakan itu menyokong kartel. Akan tetapi sebenarnya kalau kita kekalkan harga kawalan pada RM26 beras tempatan tu, itulah sebenarnya yang menyokong kartel. Sebelum ni korang perasan tak bahawa harga beras import ni dia turun sikit di antara RM2 hingga RM3. So, dia punya harga sekarang ni dalam lingkungan RM37 macam tu. Akan tetapi, RM37 dan juga RM26 ni beza lebih dalam RM11. Dan perbezaan ni masih lagi besar guys. Jurang harga yang masih besar ni dia tidak akan membolehkan beras tempatan ni muncul dekat pasaran. Walaupun kita boleh kata tingkatkanlah penguasaan, mungkin dia akan muncul sekejap lah tapi dia akan hilang balik. Sebab itulah sebenarnya langkah jangka panjang yang paling sustainable, yang paling sesuai adalah apungkan harga beras tempatan. Tapi kita kena faham lah, bila kita apungkan harga beras tempatan ni, dia punya harga akan naik. Tapi kalau dia naik pun dalam range RM30, itu lebih baik daripada dia tak ada langsung. Sebab kalau dia tak ada langsung, kita lagilah terpaksa beli beras import pada RM37. Apabila harga beras tempatan ni diapungkan, jadi dia naik kepada harga market price, dengan itu bolehlah kita naikkan harga lantai belian padi. Sekarang ni kita tak boleh nak naikkan harga lantai belian padi sebab harga beras tu kita tetapkan pada RM26, tak boleh bergerak ke atas. Dan lagi satu, kita pun kena sedar bahawa pada tahun ni sekitar bulan Jun ataupun Julai, mungkin pada masa tu subsidi bersasar sudah dilaksanakan. Dan itulah sebenarnya masa yang sangat sesuai bagi kerajaan sekiranya diorang nak apungkan harga beras ni, factor in sekali kenaikan dalam harga beras tempatan ni, bundle up sekali, masukkan di dalam cash transfer yang diorang nak bagi. So kenaikan di dalam harga beras tempatan ni boleh di offset dengan cash transfer yang diberi oleh kerajaan melalui subsidi bersasar. Apa pandangan korang tentang video ni? Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni. Soalan saya ringkas ya, Speaker. Kenapakah beras putih tempatan ni
ada ketika pilihan raya kecil dan juga ketika jualan madani. Masa lain tidak ada. Kenapa masa itu saja ada? Terima kasih Ketua. Ini soal penguatkuasaan. Bila kerajaan minta, dia mesti layan. Bila kerajaan tak minta, akta campuran beras dan sebagainya. Hebat Menteri, jawab ikhlas. Ni di Speedmart. Beras tempatan tak ada. Saya dapat maklum di sini seminggu sekali 5 paket saja. 5 paket kampik beras. Okey. Kepada yang berhormat Menteri Mat Sabu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, tolong selesaikan masalah ni segera. Hampa nampak tak? Hampa tengok sendiri. Beras tempatan langsung tak ada di pasaran. Aku turun sendiri pergi Speedmart, aku tengok memang beras putih tempatan memang tak ada langsung. Okeylah, secara tak langsung baru-baru ni Abang Mat Sabu dan KPKM dah bagi jaminan akan komited menyediakan bekalan beras putih tempatan dalam tempoh 2 ke 3 minggu dari sekarang. Mereka kata logik lah. Lah ni padi tengah masak dan baru tuai. Lepas tu padi akan proses di kilang dan ambil masa juga sampai packaging beras. Dari segi apa yang mereka cerita ni, aku nampak pun memang logik. Dengan harga belian padi baru-baru ni naik sampai ke RM1,500, banyak petani dan pesawah memang gembira lah dengan kenaikan ni. Kesimpulannya, Alhamdulillah, aku nampak kerajaan dan menteri ni memang betul-betul kerja keras untuk memastikan beras mencukupi. Petani dan pesawah pun terjaga. Ni baru betul. Inilah Menteri Pertanian yang sangat cakna terhadap isu makanan dan rakyat, terutamanya petani dan pesawah. Ketika beras tempatan tiada di pasaran dan susah nak dapat, tiba-tiba penduduk Rumpun Makmur dalam Dun Kerdau, Parlimen Kuala Kerau petang tadi dikejutkan dengan beratus-ratus beg beras super special tempatan dibuang, dibakar di kawasan sampah di Rumpun Makmur, termasuklah tepung, gandum, termasuklah bihun, teh, sardin dibuang begitu saja. Persoalannya, adakah beras tempatan ini rosak, expired date, rosak kerana banjir, atau rosak kerana tidak diagihkan terlalu lama sampai ia rosak? Jika ia adalah peruntukan daripada kerajaan, maka ia adalah suatu pembaziran dan merugikan rakyat. Kepada pemimpin dan wakil rakyat di luar sana, sekiranya anda diberikan peruntukan sama ada berbentuk keuangan ataupun bakul makanan, cepat agihkan kepada mereka yang memerlukan sebelum barang tersebut rosak. Dan sekiranya barang itu terlalu banyak dan tak boleh nak agihkan, bawa datang ke Pusat Khidmat Masyarakat Dun Jengke ataupun Pusat Khidmat Parlimen Kuala Kerau. InsyaAllah kami ada amilin, ada petugas-petugas yang boleh mengagihkan kepada mereka yang memerlukan. Kita harap perkara seumpama ini tidak berlaku lagi dalam negara kita. Malaysia kini menghadapi krisis beras akibat produksi dalam negeri yang menurun, harga yang dah melonjak dan ketergantungan pada impor. Warga mulai kesulitan mendapatkan beras dengan harga terjangkau, sementara stok semakin menipis. Di sisi lain, Indonesia justru mengalami kelebihan beras tahun ini. Malaysia harus mencari solusi untuk mengatasi krisis yang mengancam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tidak hanya tetangga, tapi mayoritas negara di Asia juga seperti Filipina dan Jepang pun sama.